Kerja dari rumah gaji RM6,000. Macam mana nak masuk bidang digital marketing? Dari lepasan SPM sampai graduan baru, semua ada peluang. Kalau kau tengah cari kerja yang tak perlu masuk pejabat, gaji sedap, kerja fleksibel dan boleh buat depan laptop je, maka kau memang patut tengok video ni sampai habis. Sebab hari ni kita akan sembang pasal satu bidang yang ramai orang muda tak tahu, tapi permintaannya tengah meletup sekarang. Ini dia, Digital Marketing Remote. WEG segmen 1. Apa itu digital marketing? Digital marketing bukan sekadar buat konten. Ia ialah gabungan antara kreativiti dan strategi guna internet untuk bantu syarikat dapat pelanggan. Contoh kerja, urus iklan di media sosial FB Ads, IG Ads, TikTok Ads, YouTube, hasilkan video pendek, grafik dan caption menarik. Rancang kempen promosi, pantau data dan laporan, tengok iklan mana berkesan, bekerjasama dengan influencer. Tim kreatif dan klien luar negara segmen 2 lepas habis SPM. Kursus apa nak pilih? Voice over. Kalau kau baru habis SPM dan memang minat bidang digital ni, ada beberapa kursus yang sangat sesuai. Diploma atau ijazah dalam digital, Marketing Mass Komunikasi Multimedia dan Desik Business Administration Major in Marketing at Computer Science kalau nak masuk Arts Tech, dan kalau nak lebih ni, ada college dan universiti yang dah mula tawar kursus khas macam e-commerce dan digital strategy, performance marketing atau interactive media. Cari yang ada modul macam TIU, FB Ads, TikTok Ads, Google Analytics, bukan teori je. Segmen 3 lepas habis ijazah, macam mana nak mula? Kau dah habis degree tapi tak tahu nak mula? Okey, sini langkah dia. Pertama, buat portfolio sendiri tak? Ada pengalaman? Tak apa. Kau boleh hasilkan konten palsu untuk brand popular. Contoh, reka kempen FB Ads untuk Telever buat, TikTok, review produk kecantikan tulis, thread, pasal tips marketing reka. Grafik promosi Shopee Raya semua ni kumpul dalam Google Drive atau Notion. Ini jadi bukti skill kau. 2. Ambil kursus percuma nak lagi yakin? Ambil kursus online macam Google Skillshop free, sijil disediakan Meta, blueprint kursus FB Ads, Shopee Uni untuk e-commerce, HubSpot Academy content marketing dan SEO boleh letak dalam resume dan LinkedIn. 3. Mula sebagai freelancer atau intern. Apply kerja sebagai intern atau freelancer dulu. Cari projek kecil di Fiverr, Upwork, LinkedIn, Group, Facebook, Freelance Malaysia. Bila dah ada beberapa projek, baru apply full-time job remote. Segmen 4. Kenapa bidang ni berbaloi? Voice over. Bidang ni bukan ikut musim. Semua syarikat dari produk kecantikan, makanan, sampai servis kereta, semua perlukan orang buat iklan dan urus media sosial. Dan kerja fleksibel, boleh buat dari rumah, gaji boleh capai RM4,000, RM6,000. Walaupun baru 2 tahun pengalaman, boleh kerja dengan syarikat luar. Negara tak perlukan lesen, modal atau pejabat, yang penting skill dan portfolio. Segmen 5. Siapa sesuai masuk bidang ni? Kau sesuai kalau minat media sosial, suka edit gambar dan video, pandai menulis atau reka ayat, ada mindset kreatif, tambah suka analisis, boleh kerja ikut data linear, dan kalau kau boleh faham atau cakap Mandarin, peluang kerja kau lagi banyak sebab banyak syarikat sasarkan pasaran Asia. Ending motivasi dan ajak penonton voice over. Jadi kalau kau tengah fikir, apa aku nak buat lepas skip? Atau kau baru habis degree tapi belum dapat kerja, cuba pertimbangkan bidang digital marketing ni. Kerja best, gaji sedap, masa fleksibel dan peluang kerja remote makin banyak. Tekan butang like, komen nak belajar kalau kau nak. Aku buat video khas step by step masuk bidang ni. Jangan lupa subscribe sebab setiap minggu aku kongsi tips kerja, duit dan masa depan. Ingat, rezeki tak datang bila kita tunggu, tapi bila kita mula cari.